Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati penceramah jemputan kita pada hari ini Ustaz Adam Zakaria, penolong pendaftar kanan hal ehwal Islam, Hospital Sultan Abdullah Hassa, serta hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kesyukuran ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya kita diberi kesempatan untuk berhimpun dalam majlis ilmu yang penuh barakah ini. Untuk makluman para hadirin, pihak IMMB akan menganjurkan 4 siri tazkirah khas pada bulan Ramadan. Hari ini merupakan siri yang kedua, iaitu bersama Ustaz Adam Zakaria yang bertajuk Nuzul Al-Quran Kembali kepada Petunjuk Ilahi. Okay, sebelum itu, marilah kita mulakan majlis kita dengan bacaan Al-Fatihah. Okay, tanpa melengahkan masa, majlis dengan penuh takzimnya menjemput Ustaz untuk menyampaikan tazkirah beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada puan pengacara program, pengacara majlis. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini, hari Khamis kan, kita dah berada dalam bulan hari yang ke-12 dalam bulan Ramadan. Mungkin orang kira 12.5 kot, sebab hari dah separuh hari ya. Alhamdulillah, semua alhamdulillah Allah panjangkan usia kita dalam keberkatan, dalam penuh keredaan dan dalam erti kata kita sedang mencari ya, sedang orang kata apa, cuba bermujahadah untuk sama-sama kita mengharungi bulan Ramadan yang mulia ini, untuk sama-sama kita mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala bertepatan dengan matlamat utama kepada ibadah di dalam bulan Ramadan kita ini, ibadah puasa kita, la'allakum tattaqun, dalam erti kata kita menjadi orang yang insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada warga IMMB ya, Fakulti Perubatan Sungai Buloh kerana sudi menjemput saya untuk sesi slot tazkirah Ramadan. Saya dimaklumkan tadi siri yang kedua ya, dengan tajuk yang diberikan untuk kita sama-sama lihat, sama-sama kita renung dan sama-sama untuk kita meningkatkan kesedaran kita akan betapa pentingnya kita menghayati nilai agama, erti kenapa kita menganut agama Islam. Okey. Dan topik yang diberikan pada hari ini adalah berkenaan dengan Nuzul Quran Kembali kepada Petunjuk Ilahi, insya-Allah. Jadi saya sebagai Adam bin Zakaria, sebagai penolong pendaftar Hak Ehwal Islam di Hospital Sultan Abdullah UiTM Hassa, insya-Allah dengan sedikit ilmu yang saya ada, yang dimiliki, yang tidak lain tidak bukan datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala berikan kepada saya untuk sama-sama kita untuk saya kongsikan, dan juga mungkin peringatanlah juga pada diri saya sendiri dan juga pada kita semua, sebab kena dengan tajuk ni, program ni tazkirah kan, nama pun tazkirah, sebagai satu peringatan, satu reminder kepada kita, soft ataupun gentle reminder kepada kita untuk supaya kita sama-sama ingat bahawa matlamat utama kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala tidak lain tidak bukan seperti mana Allah Taala sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk beribadah kepada aku, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena tahu, kita kena sentiasa diingatkan, termasuk kepada diri saya sendiri, akan matlamat objektif utama kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, iaitu nanti kata kita
meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Dalam erti kata ibadah tu macam mana? Dalam erti kata ibadah tu kita mengabdikan diri, meletakkan, menghambakan diri kita semata-mata pada Allah Ta'ala. Maknanya kata kita ikut segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu adalah petunjuk ilahi. Bagaimana nak mengikut tata cara ataupun orang kata tata kelola, tata cara macam mana untuk kita nak menjadikan insan yang benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita kena ikut kepada petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apakah petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita sebagai panduan kita hidup di atas muka bumi Allah Ta'ala ini? Allah Ta'ala bagi guideline kepada kita. Okey, bagi panduan, bagi turunkan Al-Quran sebagai panduan ataupun orang kata apa, garis panduan lah untuk kita hidup, tata cara macam mana kita nak hidup atas dunia ini, supaya nanti kamu bila mana kamu akan mati nanti, satu hari nanti kamu akan mati, dan selepas itu kamu akan dibangkitkan, dihisap di padang mahsyar, dan bila kamu akan kembali semula ke tempat asal yang sepatutnya kamu duduk. Kita ni sebagai manusia, terutama sekali kita sebagai manusia, hakikatnya asal-usul kita ni daripada syurga. Nabi Adam AS telah Allah Ta'ala tempatkan di syurga, namun atas seperti mana yang diterangkan di dalam Al-Quran dalam suratul Baqarah yang banyak menceritakan bagaimana Nabi Adam AS bersama isterinya setelah dihasut oleh syaitan, dia dicampakkan keluar daripada, dicampakkan ke muka bumi ini. So kita nak kembali semula ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tempat tinggal asal kita. Okay, dengan cara kita mengikut petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah amat penting untuk kita saling beringati antara satu sama lain, bagaimana cara untuk kita kembali semula kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, saya nak tanya semua lah. Okay, kita berborak-borak sambil-sambil kita borak-borak ni, kita sembang-sembang sikit menghilangkan rasa bosan ataupun mengantuk. Al-maklumlah tengah hari ni kan, bila tak makan ni Allah, dia memang dugaan kita lah bulan puasa walaupun kita dah masuk fasa yang kedua dalam bulan Ramadan ni kan, 10 fasa yang pertama, 10 hari yang pertama dah pun selesai. Alhamdulillah, sekarang ni kita berjuang untuk fasa yang kedua, berjuang meneruskan fasa kedua, iaitu awsatuhu maghfirah. Puasa ni awaluhu rahmah, awalnya permulaannya rahmah, awsatuhu maghfirah, yang pertengahannya adalah maghfirah, nak mengejar keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wal akhiruhu itfun minan nar, ataupun yang terakhir sekali adalah pembebasan daripada api neraka. Sekarang ni kita dalam fasa untuk bagaimana mendapatkan keampunan daripada Allah Ta'ala dengan cara kita dapat mengekalkan istiqamah perjuangan kita dalam bulan Ramadan ini, insya-Allah. Baik, jadi saya nak tanya semua okey ke? Tengah hari ni semua okey? Kalau okey angkat thumbs up. Alhamdulillah, seorang je okey. Yang lain lagi. Alhamdulillah, semua dalam keadaan okey lagi ya. InsyaAllah saya tak ambil masa yang lama. Okay, InsyaAllah saya tak ambil masa yang lama. Tuan-tuan dan puan-puan, ada doktor di sini, insyaAllah. Baik. Marilah sama-sama, kalau semua okey, insyaAllah kita marilah sama-sama kita renung firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kita biasa dengar, dan mungkin semua mungkin dah hafal ayat ni. Maknanya kalau nak bawa dalam solat tu, insyaAllah boleh satu ayat ni pun, ayat 185 suratul Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Apa yang Allah Ta'ala sebutkan dalam suratul Baqarah ayat 185. Dalam Al-Quran suratul Baqarah Allah Ta'ala sebut
Syahrul Ramadan, bulan Ramadan ni allazi unzila fihi al-Quran. Padanya diturunkan Al-Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang mana Al-Quran ini menjadi petunjuk yang saya highlightkan, saya gariskan di bawah ini sebagai huda. Ada siapa nama huda kat sini? Huda nama petunjuk kan? Al-Quran ini sebagai huda, sebagai petunjuk bagi sekalian manusia, hudal linnas, menjadi petunjuk pada sekalian manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan juga wal furqan, dan juga furqan. Kita tengok apa yang saya baca, saya tulis terjemahan di sini adalah untuk perenggan pertama dan kedua daripada ayat yang dibacakan tadi, bermula dari Syahrul Ramadan sampai wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di mana Al-Quran ini Allah Ta'ala turunkan kepada kita pada dalam bulan Ramadan, yang tujuan Al-Quran diturunkan adalah sebagai manual atau sebagai huda, sebagai petunjuk bagi kita dan menjadi pembeda antara yang hak ataupun yang benar dan yang salah. Iaitu yang disebutkan sebagai Al-Furqan. Dan dalam Al-Quran ni, konten dalam Al-Quran ni mengandungi apa? Dalam Al-Quran ini mengandungi petunjuk dan juga sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah, iaitu disebut sebagai Al-Furqan. Jadi jelas di sini bahawa Al-Quran yang kita baca, yang tambah-tambah lagi dalam bulan Ramadan ni kan, ada tadarus Al-Quran. Di IMB ada tadarus tak? Ada? Ada buat tadarus? Tak ada. Tak apa. InsyaAllah akan datang tu boleh buat. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik, saya rasa ada tu. Dalam kalangan start IMB ada yang boleh baca Quran dengan baik. Cuma nak cari jejak, kena jejak tu kan. Jejak cari qari ni ataupun qari'ah yang boleh bantu bimbing untuk dalam grup tadarus. InsyaAllah tak masalah. Tak, kami boleh baca sendiri masing-masing, tak ada masalah nak baca sendiri-sendiri boleh. Tapi tujuan tadarus ni tidak lain tidak bukan adalah untuk bila mana kita duduk dalam tadarus kan, kita duduk dalam halaqah tu, dalam kumpulan, seorang baca yang lain semak. Bukanlah tadarus sekiranya bahagi-bahagi juzuk, okay, kau baca juzuk pertama, juzuk kedua, okay, kau baca juzuk ketiga, keempat, bukan macam tu. Tadarus dia duduk dalam kumpulan, kita baca bersama-sama. Seorang baca, yang lain akan menyimak bacaan. Dengan tujuannya apa? Untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita, supaya pastikan bacaan Al-Quran kita tu betul. Ataupun dan juga kalau ada lagi yang mampu boleh memberi terjemahan dan sebagainya, kita telaah lagi mendalam lagi, insya-Allah kan. Baik, jadi kita balik semula kepada poin kenapa bulan Ramadan ni biasanya orang buat tadarus kan, sebab mengambil ibrah bahawa Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan. Bila kita akan tengok pada slide yang akan datang lah, saya akan tunjukkan bagaimana tata cara penurunan Al-Quran. Jadi Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi betapa orang kata apa istimewa, specialnya bulan Ramadan ini, selain daripada amal ibadah kita berpuasa, selain daripada dalam hadis Nabi sebut syaitan-syaitan dibelenggu kan. Syaitan-syaitan dibelenggu, selain daripada ditutup, dibuka Futihat Abwabul Jannah, dibukakan pintu syurga dan juga ditutup pintu-pintu neraka kan. Salah satu daripada kelebihan istimewanya bulan Ramadan ini, kerana bulan Ramadan inilah diturunnya Al-Quran. Yang mana function, tujuan Allah Ta'ala turunkan Al-Quran kepada kita adalah untuk sebagai manual, panduan hidup kita seharian kan. Kemudian ayat sambungan daripada surah ni saya tak nak cerita lebih panjang lah, sebab dia berceritakan bagaimana bila mana dah nampak disaksikan nampak anak bulan, kena berpuasa. Itu yang kita, kenapa kita berpuasa bermula 1 Ramadan, sebab kita nampak anak bulan Ramadan tu dah muncul, dah ada perintah supaya kita berpuasa. Kemudian sambungan ayat ini juga bila mana kalau kita dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan bermusafir, dikehendaki kita untuk kita dibenarkan untuk berbuka, kerana Allah Ta'ala tidak akan membebankan kita lah kan. Kalau sama sekali pesakit lah, macam saya di hospital ni, kita tengok kebanyakan pesakit tidak berpuasa lah. Antara sebab-sebabnya sebab kena memang tak mampu berpuasa, yang keduanya dalam keadaan
kita sedang memberi rawatan kepada pesakit, biasanya memang nak bagi cepat sembuh, maka kena ikut waktu makan ubat tu kan. Tapi dengan harapan bila pesakit dah sembuh nanti dia kena ganti semula. Ataupun kalau bagi orang sakit yang tidak mampu untuk berpuasa, tak mampu lagi untuk menggantikan puasanya, maka dikenakan bayar fidyah. Okey, ikut beberapa hari yang ditinggalkan. Okey, itu cerita dalam ni. Tapi apa yang poin yang saya nak sampaikan pada tengah hari ini adalah bagaimana terkaitan nuzul Al-Quran ni, macam mana kita kena kembali kepada Al-Quran. Sebelum kita nak cerita lebih detail tentang Al-Quran, nak cerita pasal kenapa kita kena kembali kepada Al-Quran, why not kita ulang kaji sama-sama apakah yang didefinisikan sebagai Al-Quran. Okey, Al-Quran ini saya ringkaskan, saya tak tengok, tak lihat dari segi sudut bahasa dan sebagainya. Bahasan tu untuk kalau lain masa lah. Tapi secara ringkas ni kita ambilkan, dapat konkludekan, ulama mengkonkludkan ataupun mendefinisikan Al-Quran ni sebagai kalamullah. Al-Quran ini adalah kalamullah, maknanya adalah kalam Allah. Dia bukannya bersifat makhluk. Al-Quran ini nak menunjukkan bahawa ianya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam secara mutawatir. Jadi kita akan tengok one by one apa maksud dikatakan mutawatir tersebut. Dalam bahasa Arab yang bersifat mukjizat. Mana Al-Quran ini bersifat mukjizat yang terangkum darinya awal surahnya suratul Fatihah hingga surah yang terakhir adalah surah An-Nas dan mendapat pahala jika dibacanya. Baik. So saya highlightkan daripada definisi Al-Quran ini, kita bawa keluar ada 8 kata kunci. Saya keluarkan di sini ada 8 kata kunci bila kita nak membahaskan tentang Al-Quran ini. Yang pertama, kata kunci yang pertama, Al-Quran merupakan kalam Allah. Al-Quran merupakan kalam Allah. Kalam Allah bererti ianya datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya daripada apa yang disebut oleh Nabi SAW. Itu yang membezakan Al-Quran dengan kitab-kitab agama-agama yang lain. Kerana Al-Quran ini directly datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada sebarang perubahan dan sebagainya. Al-Quran ini merupakan kalam Allah yang diturunkan. Maknanya Al-Quran ini diturunkan ada berdua peringkat. Peringkat pertama, Al-Quran diturunkan sekaligus, dan peringkat kedua, Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur ataupun disebutkan sebagai mutawatir. Di bawah ni mutawatir. Okey. Al-Quran diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui mana? Perantaraan. Bukan makna Allah turun direct kepada Nabi, tapi melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Kita pun sedia maklum, tugas malaikat Jibril apa dia? Cuba tulis di ruangan chat. Apakah tugas malaikat Jibril alaihissalam? Tugas malaikat Jibril alaihissalam. Tengok. Okey. Menyampaikan wahyu. Baik. Tahniah Puan Mumtaz. Okey. So tugas malaikat Jibril alaihissalam adalah menyampaikan wahyu. Itu tugas malaikat Jibril. Malaikat Jibril melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Malaikat memang sifatnya begitu. Dia tidak, orang kata, sentiasa taat kepada perintah Allah SWT. That's why iman malaikat ini dia statik, dia tak ada naik turun. Dia statik je. Kalau manusia, iman dia kadang-kadang naik, kadang-kadang menurun. Okey. Malaikat iman dia statik saja sebab dia apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dia buat je. Betul lah, ada malaikat-malaikat yang tugas dia berzikir saja. Malaikat yang tugas dia tawaf saja di atas sana. Okey. Ada juga malaikat yang ditugaskan rokok dia. Ada malaikat yang sujud saja. Itu tugas malaikat. Malaikat ni tak sama dengan manusia lah. Baik. Jadi melalui tugas malaikat Jibril yang ditugaskan menyampaikan wahyu,
dia menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW secara mutawatir, secara beransur-ansur. Okey, secara mutawatir, beransur-ansur, dan juga salah satu lagi disebutkan makna mutawatir ni dia berperingkat-peringkat ni berdasarkan kepada keadaan dan semasa lah. Sebab tu that's why Al-Quran ni diturunkan kepada kita tengok pada sirah Nabi SAW, Al-Quran ini diturunkan secara berperingkat-peringkat selama 23 tahun, iaitu lebih kurang 13 tahun di Mekah dan 10 tahun lagi di Madinah. Baik, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. That's why kita baca Al-Quran ni, kita baca dalam bahasa Arab, sebab ada dalil dia, sebab berdasarkan kepada apa yang Allah Ta'ala sebut kan. Apa ayat dia saya lupa dah. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Nanti saya tengok balik dalil Quranan Arabian. Okay, ada dalam Al-Quran dia menyebutkan bagaimana Allah Ta'ala bagi turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Okey. Yang bersifat mukjizat. Al-Quran ni bersifat mukjizat. Hebatnya Al-Quran ni kerana dia bersifat mukjizat. Dia bukan semata-mata satu kitab semata-mata, tapi dia berbentuk mukjizat yang merangkumi daripada surah pertama ni, suratul Fatihah, hingga surah yang terakhir, surah An-Nas. So ada berapa bilangan surah dalam Al-Quran? Maka yang bilangan surah dalam Al-Quran adalah sebanyak 114. 114 surah. Surah yang pertama Al-Fatihah dan surah yang terakhir adalah surah An-Nas. Dan yang terakhir sekali dianggap ibadah. Macam mana boleh jadi ibadah? Bila mana kita membacanya akan mendapat pahala. Bukan kena baca faham Al-Quran dapat pahala, baru dapat pahala. Tak. Kita tak faham pun, kita baca saja dapat pahala. Walaupun kita hanya sekadar membaca surah Alif, pun akan dapat pahala. Berdasarkan hadis Nabi SAW, tidaklah alif lam mim itu satu huruf, bahkan alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. So, dalam hadis tu Nabi sebut satu huruf kita baca kita dapat 10 ganjaran. Satu huruf Al-Quran kita baca kita akan dapat 10 ganjaran. So alif lam mim 3 huruf kita akan dapat darab dengan 10 jadi 30. Nak menggambarkan, nak disampaikan di sini adalah membaca Al-Quran mendapat pahala dan dianggap satu ibadah. That's why lah kenapa Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran termasuk di dalam salah satu rukun solat, iaitu wajib kita rukun solat membaca suratul Fatihah. Membaca suratul Fatihah adalah rukun dalam solat. Kan? Dan sunat juga untuk kita membaca surah-surah lain selepas membaca suratul Fatihah pada rakaat pertama dan yang kedua. Kerana bila kita baca Quran walaupun dalam solat pun dapat pahala. Di luar pun sama juga. Lepas tu ada orang tanya, tak, kalau saya baca terjemahan saja dapat pahala tak? Kalau baca terjemahan tidak mendapat pahala, tapi kalau kita baca Al-Quran insya-Allah dapat pahala. Maksudnya di sini kalau dibaca terjemahan, mentadabbur Al-Quran dapat pahala. Tetapi pahala tadabbur sajalah ataupun ni saja. Tapi kalau kita membaca ayat sahaja tanpa memahami maknanya pun mendapat pahala. Itu contoh alif lam mim tu kita dah dapat 30 dah pahala. Walaupun kita tidak memahami akan maksudnya. Itu hebatnya, menggambarkan hebatnya Al-Quran, ganjaran di atas kita membaca Al-Quran. Baik. Terusnya kita tengok apakah nama-nama lain ataupun sifat-sifat bagi Al-Quran. So nama-nama lain Al-Quran adalah selain nama Al-Quran adalah kitab. Al-Quran selain nama ada nama kitab. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat ke-9, Allah Ta'ala sebut macam Al-Quran ini memberi petunjuk pada jalan yang lebih itu Al-Quran lah, kitab, zalikal kitab la raiba fi, kan? Inilah kitab, zalikal kitab la raiba fi, inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Dan suratul Baqarah ayat yang kedua, kan? Al-Kitab, Al-Kitab adalah nama lain bagi Al-Quran. Selain itu, nama lain bagi Al-Quran adalah Furqan. Macam ayat dalil tadi saya baca tadi, ayat tentang Furqan. Salah satu daripadanya nama-nama Al-Quran adalah nama-nama Al-Quran yang lain adalah Al-Furqan. Sebab apa? Al-Furqan kerana
Al-Quran ini menjadi pembeda antara yang benar dan yang salah. Selain itu, nama-nama Al-Quran yang lain, Az-Zikr, Az-Zikr ataupun satu peringatan, peringatan zikr, peringatan. Satu lagi Tanzil. Tanzil juga nama lain bagi Al-Quran. Tanzil maksudnya satu yang diturunkan lah. Ini Al-Quran. Jadi special Al-Quran ni bukan ditulis sendiri, tetapi ia adalah diturunkan, diwahyukan, diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, next kita tengok sifat-sifat Al-Quran. Ada banyak sifat Al-Quran, kita ambil 6 di sini. Pertama, sifat Al-Quran adalah nur. Al-Quran ni menjadi sebagai nur, cahaya. Al-Quran ni sebagai cahaya. Sebabkan Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat 174 yang bermaksud, wahai manusia, telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Al-Quran ini disifatkan seperti cahaya. Cahaya di dalam kegelapan. Kita bayangkanlah manusia ketika mana pada zaman jahiliah, umat jahiliah itu dalam keadaan kegelapan. Sebab dia dalam kegelapan sampaikan melakukan sesuatu benda yang tidak bertamadun. Jadi dengan turunnya Al-Quran itu ibarat seperti cahaya yang beri petunjuk kepada sekalian manusia, sekalian makhluk sebagai satu panduan. Inilah cara hidup yang sebenar yang sepatutnya diamalkan bila mana kamu hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Sifat kedua Al-Quran adalah huda, sebagai petunjuk. Al-Quran ini sebagai petunjuk. Petunjuk. Juga Al-Quran ini sebagai syifa. Sebagai syifa, sebagai penawar, sebagai ubat, sebagai rahmah, dan juga sebagai mau'izah. Al-Quran ini menjadi sebagai petunjuk kepada kita, sebagai penawar kita. That's why ada beberapa ayat Al-Quran yang boleh kita amalkan. Seperti wa iza marid fa huwa yashfin, wa iza maridtu fa huwa yashfin. Akulah yang, dan dialah ini Allah yang beri sakit dan dia juga yang menyembuhkan. Allah yang bagi penyakit dan Allah juga yang menyembuhkan. Jadi nak membuktikan di sini bahawa Al-Quran ini sebagai, kalau kita amalkan ayat-ayat itu antara amalan yang diamalkan oleh para ulama dan sebagainya, mengulang ayat-ayat tu. Contoh ayat saya bacakan tadi, wa iza maridtu fa huwa yashfin, dan juga ada beberapa ayat-ayat syifa yang lain boleh diamalkan untuk menjadi sebagai penawar, kan. Dia bukan, Al-Quran ni bukan hanya bersifat penawar tu kepada penyakit-penyakit fizikal, bahkan menjadi penawar kepada penyakit-penyakit rohani. Bila mana dalam keadaan kegusaran, ada ayat-ayat tertentu yang menerangkan tentang macam mana cara kita mengatasi kesukaran atau dalam keadaan kedukaan. La taqaf. Ada ayat-ayat tertentu yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang bagaimana Allah SWT beri orang kata apa, satu peringatan ataupun beri satu sokongan, motivasi kepada baginda Nabi SAW dan sebagainya. Kemudian ada dalam Al-Quran juga mengandungi kisah-kisah seperti mana kisah Nabi Ayyub AS. Kita sedia maklum Nabi Ayyub AS, Allah Ta'ala ujinya dengan masalah kesihatan. Datang masalah kesihatan sehingga sampai ke tahap harta pun dah berkurang, sampai habis harta benda dan sebagainya, sampai penduduk kampung pun halau, kan, dan sebagainya. Allah Ta'ala datangkan ujian. Itu di kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Ada lagi kisah-kisah lain, kisah Nabi Yusuf AS, bagaimana kisah Nabi Yusuf AS yang ditinggalkan, dicemburui oleh adik-beradiknya yang lain, lalu ditinggalkan di dalam perigi. Sedih lah apa yang berlaku pada Nabi Yaqub AS sebagai ayah kepada Nabi Yusuf. Sedih, Nabi Yaqub AS sangat sedih dengan apa yang berlaku, kan. Dan akhirnya sampai dalam kisah surah Yusuf itu menceritakan sinopsis kronologi bagaimana akhirnya sekali Nabi Yusuf AS dapat bertemu kembali dengan saudaranya dan juga Nabi Yaqub AS, kan. Al-Quran juga bersifat dengan sifat mubarak yang diberkati. Al-Quran juga ada mengandungi keberkatan berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 92 yang bermaksud, dan Al-Quran ini adalah kitab yang telah kami berkati, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Menunjukkan bahawa Al-Quran ini sifatnya berkat yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Quran juga bersifat dengan sebagai busyra, iaitu yang memberikan khabar gembira.
Dalam Al-Quran ada satu busyra wa nazira, busyra dan satu basyiran wa nazira. Satu sebagai memberikan dalam Al-Quran, dia memberikan kabar-kabar gembira dan juga memberikan peringatan ataupun peringatan lah, nazira, memberikan peringatan. Kabar-kabar gembira contohnya bagaimana Nabi SAW, Allah Ta'ala melalui surah Ar-Rum, Ghulibatir Rum, diceritakan berdasarkan adalah kisah dia panjang kalau nak cerita ni, masa pun dan agak suntuk. Okey, bagaimana Nabi SAW menceritakan bagaimana satu hari nanti kerajaan Rom ni akan tumbang. Kemudian ada juga dalam Quran menceritakan apa yang berlaku pada masa hadapan. Masa lampau pun ada diceritakan dan apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Contohnya peristiwa apa yang akan berlaku pada hari kiamat. Juga di Al-Quran menceritakan di dalam, ada kisah-kisah tersebut di dalam Al-Quran. Itu sifat Al-Quran yang memberikan khabar. Termasuk juga memberikan khabar gembira kepada mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Taala. Antaranya ganjaran bagaimana keadaan suasana dalam syurga Allah Taala. Nazira, peringatanlah, macam contoh ingat akibat yang dilakukan kalau manusia melakukan sesuatu perkara yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Ingatlah apa yang telah berlaku pada umat-umat terdahulu, seperti mana yang berlaku pada umat Bani Israel. Umat Nabi Nuh pun diceritakan dalam Al-Quran, bagaimana kisah baik kaum Bani Israel diceritakan dalam Al-Quran, dan banyak lagi kisah-kisah yang diceritakan di dalam yang itu ada di dalam Al-Quran. Al-Quran juga bersifat dengan sifat aziz yang mulia, Al-Karim yang juga mulia kan, dan juga Majid yang dihormati. Sebanyaklah digambarkan dalam sifat-sifat Al-Quran itu sendiri. Okey, kita tengok seterusnya tentang nuzul Al-Quran ataupun penurunan Al-Quran. Al-Quran yang kita sedia maklum tadi merupakan kalam Allah. Allah Ta'ala mula turunkan Al-Quran itu ke Lauh Mahfuz. Tak boleh nak gambarkan Lauh Mahfuz ni macam mana sebab kita tak pernah sampai. Hanya sahaja Nabi SAW saja yang pernah sampai ke sana. Okey, so Al-Quran diturunkan ke Lauh Mahfuz peringkat yang pertama ini secara one off, sekaligus diturunkan sekaligus. Begitu juga daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah juga diturunkan secara sekaligus, one off. Cuma bila mana kita sambut nuzul Al-Quran pada minggu depan kan, kita sambut nuzul Al-Quran pada Selasa insya-Allah. Kalau malam nuzul Quran maknanya hari Senin depan lah insya-Allah kan, malam nuzul Quran tu. Al-Quran itu diturunkan pendapat masyhur dari kalangan ulama pada malam nuzul Quran, itu pada malam 17 Ramadan. 17 Ramadan turunnya Al-Quran secara sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Okey. Kemudian daripada Baitul Izzah ni barulah disampaikan kepada baginda Nabi SAW melalui perantaraan malaikat Jibril secara beransur-ansur. Bermula dengan wahyu pertama surah Al-Alaq ayat 1 hingga ke 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 'allamal insana ma lam ya'lam sampai ayat ke-5 tu kan. Tu wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Dan bagaimana lepas malaikat Jibril dia menyampaikan wahyu pada Nabi akan, itu wahyu pertama lah, tapi wahyu-wahyu yang lain pun bagaimana kaedah Nabi SAW dan juga malaikat Jibril AS, bagaimana malaikat Jibril dia menyampaikan kepada Nabi SAW adalah macam bagi Nabi SAW sentiasa ingat hafalannya. That's why Al-Quran ni bila sebut dikatakan diturunkan, Al-Quran ni diturunkan secara mutawatir. Sifat Al-Quran ini ialah bebas daripada berlakunya cacat cela berbanding dengan buku-buku yang lain. Contoh kita ada buku lain kan, kita tulis satu buku, kita ni penulis buku, kita tulis satu buku, satu artikel, buku tu hot seller, hot selling lah, atau memang hot terjual so orang berkat beli dan sebagainya, baca buku ni menarik, bagus kan. Penulis dia boleh jadi dia akan tulis pula version sama ada sambungannya ataupun dia update daripada version yang sedia ada. Namun Al-Quran tidak. Bila mana dah sempurnanya Al-Quran pada kemuncak Al-Quran dah sempurna diturunkan sampai ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum
yang mana Allah Ta'ala sebut, itulah pada hari ini telah sempurna bagiku agamaku. Maknanya tersempurna agama Islam, iaitu dah komplit dah, syariat Islam dah komplit. Dan sampai tak silap ada juga khilaf ulama mengatakan ada satu ayat terakhir, ayat last yang terakhir, sampai dah maknanya dah komplit dah ayat-ayat Quran yang diturunkan, yang diwahyukan kepada Nabi SAW, dah komplit dah. Kaedah bagaimana baginda Nabi SAW baginda Nabi dia menghafal itu, bagaimana Nabi dia akan sentiasa bertalaqi dengan ataupun mengulang dengan malaikat Jibril alaihi salam. Dan dah okey, Nabi dah betul-betul ingat, kemudian Nabi SAW menyampaikan pula pada para sahabat Nabi SAW. Dan bagaimana Allah Ta'ala pelihara Al-Quran ini, kan, syarat-syarat untuk memastikan Al-Quran ini terpelihara sehingga ke hari ini, terlihat dalam sejarah bagaimana orang kata bagi penjagaan Al-Quran ini selepas kebanyakan para sahabat Nabi SAW, bila mana dah terima wahyu, Nabi akan terus ajar kepada sahabat Nabi untuk menghafal balik apa ayat Nabi akan sampaikan, hafal sampai ingat. Lepas tu ada sahabat-sahabat Nabi yang tulis di atas pelapah tamar dan sebagainya. Namun selepas kewafatan baginda Nabi SAW, para sahabat Nabi ni banyakkan memang hafal total semua 30 juzuk Al-Quran hafal semua. Tapi pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berlaku perang memerangi dua golongan. Pertama golongan murtad, yang kedua golongan yang enggan membayar zakat. So ramai para sahabat Nabi SAW yang terbunuh dalam peperangan, kan? Jadi menimbulkan kegusaran kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, mencadangkan kepada sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar supaya dibukukan Al-Quran. Pada mulanya memang terdapat penolakan lah. Tapi akhirnya melihat kepada situasi, akhirnya pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu panggil sahabat-sahabat Nabi, kumpul, tulis balik, tulis satu naskah. Itulah dipanggil naskah Al-Quran, dan disimpan di rumah Sayyidatina Hafsah binti Umar, anak Sayyidina Umar sendiri, disimpankan naskah tersebut supaya nak memastikan pemunian ataupun memastikan Al-Quran kekal terpelihara, tidak seperti kitab-kitab agama lain yang dah pun berlaku penyelewengan. Sebab apa? Dia ubahlah bahasa, kan. Bahasa setiap orang berbeza. Saat lagi ni maksud lain, ni maksud lain. Okey. Itu cerita panjang lah benda ni. Tapi nak ceritakan di sini bagaimana akhirnya Al-Quran itu diturunkan daripada Allah Ta'ala, daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah secara sekaligus. Tapi diturunkan disampaikan kepada Nabi SAW adalah secara buat ansur-ansur. Antara hikmah dia adalah supaya Nabi boleh betul-betul sebab dia pertama, antara hikmah dia bila mana wahyu itu diturunkan berdasarkan kepada peristiwa dan keadaan. Berdasarkan keadaan. That's why Al-Quran itu diturunkan beransur-ansur, dia ikut kepada situasi. That's why juga perintah berpuasa ini pun telah difarzukan ataupun telah diwajibkan selepas mana Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Nabi SAW dah berhijrah ke Madinah, barulah datangnya perintah puasa, kan? Datang perintah puasa tu selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Itu maknanya penurunan tu dia berlaku ketika itu, ketika Nabi SAW dah pun berhijrah ke Madinah. Ayat tentang kewajipan berpuasa tersebut. Okay, so ikut pada situasi, memang sesuai lah supaya masyarakat boleh terima, kan, dan mudahkan Nabi untuk menghafal ayat-ayat tersebut, kan, dan sebagainya. Itu antara hikmah dia lah. Jadi apakah keistimewaan Al-Quran? Kenapa Al-Quran kita perlu dijadikan sebagai panduan petunjuk? Kerana pertama sekali, kerana Al-Quran ini adalah kitab ilahi. Allah Ta'ala sebut dalam surah Hud ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Ra, Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimun khabir. Alif Lam Ra, Al-Quran sebuah kitab yang tersusun rapi ayat-ayatnya. Kemudian dijelaskan pula kandungannya satu persatu yang diturunkan daripada sisi Allah yang maha mendalam pengetahuannya. Jelas kat sini, ayat ni jelas menunjukkan bahawa Al-Quran diturunkan satu persatu ni daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukti bahawa Al-Quran ni adalah kitab Allah, kitab daripada Allah Subhanahu wa, kitab ilahi lah, kitab daripada Allah Ta'ala. Berbanding dengan kitab-kitab yang lain adalah sama ada
yang ditulis semula oleh Hawariyun. Kalau macam contoh Bible, Taurat, Injil. Okey, kitab Injil dia ditulis semula, sebab tu that's why dia tidak, yang version asli dah tidak ada lagi. Bible ataupun kitab Injil yang version asli dah tak ada lagi. Kebanyakan Bible yang ada ini dah dia ada version dia. Ada version dia. Dan kitab Injil kalau tak silap saya ditulis dalam diturunkan dalam bahasa Ibrani kalau tak silap saya, dalam bahasa Ibrani kalau tak silap saya. Jadi sekarang ini terlihat kitab Bible telah pun diterjemahkan dalam bahasa-bahasa bahasa Inggeris sekarang yang moden dan sebagainya. Jadi tidak mencapai matlamat asal ayat asalnya kepada ayat asalnya. Boleh jadi dia telah pun berlaku perubahan dalam konteks maksud ayat tersebut, kan? Tapi Al-Quran terpelihara, dia merupakan kitab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ni lah yang diterima dan sampai sekarang ni lah kita guna pakai. Daripada dulu, daripada yang kita terima daripada Nabi SAW sampai sekarang kita gunakan ayat yang sama. Ayat yang sama. Okay, cuma ada perbezaan lagi lah kalau kita belajar lebih detail lagi qiraat, cara bacaan. Imam qiraat ada 7 macam itu saja. Okey. Baik, yang keduanya, Al-Quran adalah kitab mahfuz ataupun kitab yang terpelihara. Bagaimana Allah Ta'ala sebut, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr. Ini katakan nama Al-Quran tadi kan, az-zikr. Yang menurunkan Al-Quran, az-zikr, wa inna lahu lahafizun. Dan kamilah yang memeliharanya. Al-Quran terpelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala sendiri akan memelihara Al-Quran. Kitab-kitab lain kita beriman kepada kitab, tetapi kitab-kitab, maksud beriman ke kitab maknanya ada kitab lain, iaitu Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Dan yang kita kena baca, yang kita kena amal, yang kita syariat yang kita guna pakai pada hari ini adalah berdasarkan syariat yang terkandung di dalam hukum hakam yang terkandung di dalam Al-Quran, yang mana Al-Quran ini terpelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada zaman Nabi SAW sampailah ke hari kiamat. Jelas kat situ. Seterusnya, Al-Quran adalah kitab mukjizat. Ini kita sebut tadi pasal mukjizat kan. Al-Quran adalah kitab mukjizat. Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berhimpun demi mendatangkan sesuatu yang sebanding dengan Al-Quran, nescaya mereka tidak akan mampu mendatangkannya walaupun mereka saling membantu. Dalam ayat ini jelas kan, dia asbab kepada penurunan ayat ini ada kait dengan ada orang Arab yang mencabar Nabi ni. Alah, takat Quran ni dia kata ni ayat ni Nabi yang tulis kan. Nabi cabar kalau ni buatlah. Dia cuba buat surah sendiri. Memang kalau nak gambarkan di sini, kalau kita kumpullah sekalian manusia dan jin, dan pada zaman Nabi SAW, kalau kumpullah semua penyair-penyair Arab yang orang kata pakar-pakar bidang sastra bahasa ni, pakar kesastraan bahasa ni, kumpullah semua buat satu ayat nak lawan dengan ayat Quran, maka nescaya mereka dapat membuat satu ayat seperti mana ayat Al-Quran. Ni nak menggambarkan akan mukjizat Al-Quranul Karim. Sama juga Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala rakamkan dalam surah Al-Isra ini sama. Kalau kumpul semua manusia, jin, kumpul satu dunia ni, pakar-pakar ni dalam bidang bahasa, kesastraan dan sebagainya, cuba buat sesuatu sama dengan Al-Quran, nescaya tidak akan datang mampu buat, walaupun saling-saling orang kata saling membantu antara satu sama lain, bincang sama-sama buat. Tak akan. Nak menggambarkan di sini bahawa Al-Quran ini bukan rekaan Nabi SAW. Al-Quran ini bukan ayat Nabi. Al-Quran ini adalah kalamullah, datangnya daripada Allah Ta'ala. Kalau datang daripada Nabi, dia jadi sunnah. Qaul, sunnah qauli, sunnah bicara Nabi SAW. Okay. Jadi menunjukkan sini Al-Quran bukannya ayat Nabi, tetapi ia adalah
ayat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, Al-Quran merupakan kitab yang nyata lagi mudah. Jelas, mubin. Okey. Allah Taala sebut fa innama yassarnahu bilisanik la'allahum yatazakkarun. Maka sesungguhnya kami memudahkan Al-Quran dengan bahasamu, dengan bahasa kita lah, dengan bahasa umum, wahai Muhammad, moga-moga mereka mengambil pengajaran. Allah Taala turunkan Al-Quran dengan bahasa yang mudah dalam bahasa Arab, memudahkan baginda Nabi SAW untuk berdakwah kepada umatnya, kepada umat Nabi SAW. Terutama sekali Nabi berdakwah ketika itu kepada kaum kafir Quraisy yang memang berbahasa Arab. Jadi Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab untuk mudah, supaya Nabi mudah nak menyampaikan dan mudah untuk orang-orang Arab Quraisy mengambil pengajaran, mengambil peringatan daripada ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ternyata Al-Quran memang kitab nyata, yang memang kitab yang mudah. Sebab kita yang bukan orang Arab sekalipun, kita boleh baca. Kita boleh baca. Bukan kita saja, bahkan orang satu dunia, bangsa, tak kira lah apa bangsa, apa jua bahasa pertuturan mereka boleh membaca Al-Quran. Bahasa yang boleh semua orang pakai, universal, yang bersifat seluruh dunia boleh membacanya. Al-Quran. Hebatnya Al-Quran. Ayat ni mudah untuk kita membaca dan mudah juga untuk kita menghafal. Kan? Kita ajar anak-anak kita kan, mula menghafal suratul Fatihah. Kita ajar anak kita baca surah Fatihah dulu kalau yang kecil-kecil kan. Bismillah, ikut mama baca Bismillahirrahmanirrahim. Anak pun senang ikut baca. Kan? Itulah nak menggambarkan Al-Quran ni special. Special. Kita mudah membaca satu, mudah menghafal. Okay? That's why kita tengok ramai, alhamdulillah, dengan wujudnya banyak pusat-pusat tahfiz dan sebagainya, terlihat ramai orang yang boleh menghafal Al-Quran sebanyak keseluruhan Al-Quran berbanding dengan kitab-kitab yang lain kan. Ada tak orang yang menghafal keseluruhan isi kandungan kitab-kitab yang lain? Tak ada. Tapi Al-Quran orang mampu menghafal kan. Itu istimewanya Al-Quran. Okay. Jadi yang terakhir sekali kita lihat sekali adalah matlamat Al-Quran. Kenapa Al-Quran kita kena kembali kepada Al-Quran sebagai petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana matlamat Al-Quran ini yang pertama sekali ialah untuk mentashihkan, memurnikan balik akidah kita, pegangan akidah kita, menghambakan diri semata-mata kepada Allah yang Maha Esa. Menghambakan diri kita kepada Allah Tuhan yang satu. Kan? Di segi itu mentashihkan akidah. Dari segi sudut pemikiran kita yang berkaitan ketuhanan, kerasulan dan berkaitan hari pembalasan, nak memperbetulkan balik, itulah tujuan matlamat Al-Quran. That's why kenapa Al-Quran ini diturunkan selama 13 tahun di Makkah, supaya orang kata apa, tujuan matlamatnya adalah supaya nak mempasakkan orang kata apa, akal ataupun mempasakkan jati diri keimanan, mempasakkan keimanan, akidah, pegangan akidah dulu, memasakkan pegangan akidah dulu solid, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin orang percaya Allah Taala itu wujud, seperti mana orang Arab Quraisy, mereka percaya Allah Taala itu wujud. Namun apa yang kemungkaran yang mereka lakukan, mereka mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak berbetulkan balik supaya mereka jangan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang mencabar tu. So 13 tahun tempoh Al-Quran diturunkan di Mekah, ayatnya fokus kepada orang kata, kepada ayat bersifat fokus kepada bab berkaitan akidah ketuhanan, kerasulan dan sebagainya. Yang kedua, matlamat Al-Quran untuk mentakrirkan kemuliaan insan, membenarkan kemuliaan insan, mengangkat martabat insan dan hak-hak manusia, terutama sekali golongan yang dhaif dan tertindas.
That's why dalam Al-Quran banyak mengangkat bagaimana Al-Quran ini mengangkat darjat golongan wanita, contoh kaum wanita yang konon-konon ketika itu ditindas, golongan-golongan yang lemah, kan, golongan yang miskin. Allah Ta'ala mengangkat kemuliaan manusia ini, mengangkat kemuliaan wanita, mengangkat hak orang fakir miskin, anak-anak yatim, semua diceritakan di dalam Al-Quran. Mengangkat peranan balik, peranan ketua, peranan suami isteri kalau berlaku begini macam mana tu, mentakrirkan kemuliaan insan, mengangkat orang kata apa, kemuliaan insan, membenarkan akan kemuliaan insan, mengangkat darjat manusia. Okey, dan akhirnya hari ini terlihatlah, kan, kalau betul-betul kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran, insya-Allah tidak ada sebenarnya orang yang miskin. Bahkan orang yang miskin ni akan boleh dibantu, kan. Menyeru kepada pembersihan jiwa manusia. Banyak dari ayat Al-Quran Allah Ta'ala sebut wazkurullaha katsiran, zikran katsira, wazkurullaha zikran katsira, dan banyaklah mengingati Allah sebanyak-banyaknya. Zikir mengingati Allah sebanyak mana. Untuk tujuan apa? Untuk pembersihan jiwa manusia. Membentuk keluarga solehah dan pemberian hak wanita. Ini saya dah sebutkan tadilah bagaimana banyak ayat-ayat Quran menceritakan bagaimana peranan mengangkat martabat, mengembalikan balik hak-hak wanita, di samping mengukuhkan tugas dan tanggungjawab lelaki dalam membentukkan keluarga salihah. Bagaimana Allah Ta'ala soleh dan solehah, bagaimana Allah Subhanahu Ta'ala mengingatkan kepada kita, janganlah kamu mencampakkan diri kamu dan keluarga kamu daripada lembah kebinasaan. Membina umat yang menjadi saksi kepada kemanusiaan. Banyaklah ayat-ayat ini, dan juga dakwah dan menyeru kepada alam insani yang bersifat tolong menolong dan bekerja sama. Banyak ayat-ayat yang menyeru wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala perintahkan kepada kita saling bertolong-tolong dan bertolong-tolonglah kamu dalam perkara-perkara membawa kepada ketakwaan dan membawa kebaikan dan membawa kepada ketakwaan pada Allah Ta'ala. Dan wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, janganlah kamu bertolong-tolong dalam perkara-perkara yang boleh membinasakan lah. Jadi itu antara matlamat tujuan kenapa Al-Quran disebutkan. Jadi kalau kita faham akan memahami konteks kenapa Al-Quran itu diturunkan, kenapa kita kena baca Al-Quran, kenapa kita kena mengamalkan cara hidup berasaskan berpandukan kepada Al-Quran dan juga kepada sunnah Nabi SAW, nescaya kita akan dapat, orang kata apa, kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. That's why Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa, dan Allah Ta'ala sebut ya ayyuhallazina amanu atii'u Allaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Allah Ta'ala ingatkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah Ta'ala. Melalui Al-Quran Allah Ta'ala suruh kita kembali supaya taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan taatlah kamu kepada perintah Rasul, dan juga di kalangan ulil amri, di kalangan kamu. Ulil amri ni, ada ulama mentafsirkan ulil amri ni maksudnya orang-orang yang berkuasa, dan masukkan ulama dan sebagainya. Wa in ta'uddu fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul, dan apabila kamu berselisihan, berlakunya berselisihan, jika kamu berbantah-bantah berselisihan dalam suatu perkara, farudduhu ila Allahi wa Rasul, maka kembalikanlah balik semula kepada, rujuk balik kepada Allah, yang ini kepada Al-Quran wa Rasul, dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika benar, kalau kita benar-benar beriman pada Allah dan hari akhirat, kita kena kembali semula kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itulah lebih baik kesudahannya bagi kita lah. Sudah bagi kita ni, itulah yang terbaik
Caranya, kalau berlakunya perselisihan, apa yang berlaku pada umat Islam pada hari ini? Sebab apa kita tidak mahu kembali kepada Al-Quran walaupun kita membacanya. Kan? Banyak kali dah disebutkan ayat ni, bahkan dalam khutbah Jumaat selalu disebut ayat ni. Bila mana berlaku ni perselisihan, balik semula kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Cuma nak balik pada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, kita tak boleh suka-suka hatilah terus buka Al-Quran cari, tak. Dia ada disiplin ilmu dia, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, kan, dan syariat Islam yang kita kena faham dulu, barulah kita boleh menyelesaikan sesuatu perkara. Maknanya merujuk kepada siapa? Merujuk kepada mereka yang ahli dalam bidang tersebut. Siapa dia? Alim ulama lah, mufti, kan, dan sebagainya. Kena rujuk pada mereka yang memahami akan kandungan, isi kandungan ayat Al-Quran, yang memahami akan hadis Nabi SAW, memahami akan sunnah Nabi SAW, memahami juga kaedah-kaedah bagaimana untuk menetapkan satu hukum dan sebagainya, yang kita serah pada mereka. Namun umat Islam perlulah bersatu padu. Kena bersatu padu, barulah kita akan menjadi insan yang cemerlang, gemilang dan terbilang, insya-Allah. Jadi dapat apa yang dapat kita konklusikan atau kita konklusikan tazkirah pada petang ini. Dah masuk pukul 1, saya mohon maaf lah, kita dah drag masa sikit. Apa yang dapat kita simpulkan pada petang ini, pada tengah hari ini, Al-Quran yang diturunkan di dalam bulan Ramadan ini tidak lain bukanlah hanya sekadar-kadar satu orang kata apa, sekadar kitab suci untuk tontonan sahaja. Bukan sekadar kitab suci untuk bacaan semata-mata. Kita kena amalkan isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Itulah cara untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni kan, kita bekerja kadang-kadang berlakunya masalah yang datangnya masalah dan sebagainya, maka kita perlu mencari jalan keluar. Cara nak mencari jalan keluar tidak lain adalah bukan kita kembali semula kepada petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita cari jalan yang lain. Maknanya letak prioriti kita tu mencari petunjuk daripada yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulnya. Kan? Mudah-mudahan kita mulakan Ramadan ini untuk sama-sama kita terus menghayati, membaca Al-Quran, menghayati. Kalau tak reti nak baca, kita belajar, kan? Belajar membaca, menghayati, bertadabbur, mengikuti kuliah-kuliah yang berkaitan dengan tafsir Al-Quran dan sebagainya. Nescaya kita akan nampak hikmah betapa indahnya Al-Quran ini, dan bagaimana Al-Quran ini mampu menjadi petunjuk dalam kehidupan kita seharian, insya-Allah. Mudah-mudahanlah saya berpesan juga pada diri saya sendirilah terutamanya, sebab saya yang menyampaikan ni. Nanti orang yang disampaikan ni kalau dia tak amalkan, memang teruklah dekat akhirat ni. Kamu, Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu dulu cakap apa yang kamu tak buat apa yang kamu katakan. Kamu kata tapi kamu tak buat. Kabura makhtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah Ta'ala atas orang yang dia hanya bercakap tapi dia tak buat, dia tak amal. Itulah yang paling merisaukan saya. Jadi saya mengajak diri saya sendirilah, saya ajak diri saya sendiri juga, dan juga semua sekali untuk sama-samalah kita menjadikan Al-Quran sebagai bacaan, kita pelajari dan sebagainya, memahami dan menghayati isi kandungan Al-Quran. Mudah-mudahan dapatlah kita mencapai tahap ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi mendengar perkongsian yang disampaikan. Insya-Allah mudah-mudahan dapat memberi manfaat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Alhamdulillah kita telah mendengar perkongsian yang bagus daripada Ustaz. Semoga ilmu yang disampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan seharian kita, terutama dalam memperbaiki kualiti ibadah puasa kita. Okay. Saya mewakili pihak IMB ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Ustaz atas kesudian beliau
untuk meluangkan masa dan berkongsi ilmu dan kita semua. Juga terima kasih kepada semua hadirin yang telah bersama-sama dengan kita pada majlis ilmu ini. Link kehadiran ada dekat comment box. Saya dah post. Okay. Semoga kita nampak keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu, majlis kita akan berakhir pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.